Atuk ini makan di restoran yang sama setiap hari selama 3 tahun berturut-turut, dan apabila pekerja di situ bertanya kenapa, jawapannya betul-betul mengejutkan mereka. Dog Parker sebenarnya mengalami masalah perut yang teruk, dan Arby's adalah satu-satunya tempat yang makanannya tak menyakitkan perut dia. Setiap hari dia akan pesan menu yang sama, iaitu daging panggang berkeju dan kok. Kisah hidup Dog menyentuh hati staf Arby's kerana dia tinggal bersendirian di rumah warga emas tanpa keluarga dan merupakan seorang veteran askar yang telah lalui banyak perkara dalam hidup. Disebabkan itu, mereka akan sentiasa menceriakan Dog. Mereka akan siapkan makanannya sebelum dia tiba, dan apabila Dog terlalu sakit untuk datang, mereka sanggup hantar makanannya ke bilik dia walaupun sejauh 8 km dari restoran. Bagi Dog, para pekerja di situ ibarat keluarganya sendiri. Dog sangat tersentuh apabila staf di situ sanggup mengumpul duit dan menghadiahkan kad voucher bernilai $200 menggunakan duit mereka sendiri. Tapi kejutan tak terhenti di situ. Bila kisah ini viral, pihak HQ Arby's tampil dan menghadiahkan Dog makanan percuma seumur hidup, membuatkan beliau terpaku tak terkata. Komen pandangan korang.